Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kabar guys. Selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Kepada yang baru jumpa channel ni, jumpa subscribe. Kepada korang yang dah selalu datang view video-video daripada Pancing Abang Misai, saya ucapkan ribuan terima kasih. So hari ni kita turun mancing lagi. Dan apa cerita hari ni? Tengok video ni sampai habis. Okay? Okey geng, kita dah berada di lokasi. Lokasi dia macam dalam video sebelum ni lah. Saya datang ke UPM Serdang. So plan asal ni bukan nak ke sini, tapi sebab hari hujan, ni je lah yang ada. Okey, Fahmi dah sampai kat bawah. Maulah kita mancing. Mamat ni dia pakai teleskopik dah. Main pole. Kita improvise tangan kotor. Masalahnya kan, aku dah try main macam gini kan. Bila pakai pelampung dia pandai dia. Tak makan tu. Wah, tak pandai. Tak pandai. Kita tengok nanti orang macam mana orang pandai main. Ada tempat duduk. Aku hari ni nak try benda yang dah lama tak digunakan ni. Aku pun improvise juga. Tanah bubur. Umpan rahsia kan. Umpan rahsia nak try. Lama tak keluar tanah bubur. Tanah kubur. Hari ni kita guna umpan tanah kubur. Tengok macam mana. Ni bukan Tok Adi, Tok Den, Tok Misai. Tok Misai macam mana tak Ni umpan rahsia tau. Kita tak nak pakai banyak. Kita try sikit-sikit. Mi, dia tak boleh banyak macam tu lah Mi. Improvise dengan cara pakai kecil-kecil je kat mata tu. Okey. So air ada ni kat sini. Orang lain dah gasak? Ada. Ni belanja air. Oh. Dah banyak dapat? Tak nampak ni. Dah lama lah. Dia umpan tanah kubur ni kena tepung banyak. Dia memang atasnya minyak. Dia berminyak. Just nak try je, tak buat banyak, takut tak jadi. Nak cerita kat korang semua pun nanti kalau tak jadi kan malu. Kalau tak jadi kan malu. Baik, kita senyap-senyap dulu, tengok macam mana. Kalau gasak baru nanti kita share detail dia. Nampak? Ini pun dah, dia dah apa nama, dia dah kembang. Bau padu ni. Tak ada letak apa-apa hanya air dan tepung. Cuma tepung dia kena banyak. Kita nak lawan umpan Fahmi. Umpan Fahmi mahal. 928. Yang ni kita tengok dulu macam mana. Kita setting pun nak kena ngam juga ni. Kalau setting tak ngam pun tak boleh juga. Macam dah boleh. Ni. Ni umpan saya. Okey geng. Lepas tu teknik perambut pun
Hari ni saya improvise juga. Ada sikit lah lain setting dia tu. Okay gang, ni first time saya guna umpan ni kat sini. Kita nak tengok macam mana, ada sambutan ke tak ada, atau ni cuma boleh pakai dekat sungai. Sungai apa, sungai kat Segamat. Kat sini pun saya tak pernah dapat, tak pernah ni lah, tak pernah menggunakan secara serius umpan ni. Tapi hari ni kita nak try gang. Kot-kot dia mau. Tapi kita nak kena tahu juga dia punya kekentalan apa semua tu, nak kena adjust tu. Oh, kena badan. Main sembat lah Mi. Yang tangan lah. Okay, kita try dulu, rasa dulu ada mau ke tak ada mau. Aku tak umpau Tak umpau Tak umpau pakai teknik ni. Makan habis ni kat sini umpannya. Besar pula mati. Ui, tilapia. Geng, tilapia geng. Tilapia. Alah, Mana halus sangat. Hei, makan. Boleh. Geng, Fahmi kena mayan geng. Ini syok ah. Tarik, angkat. Ada mainan pula sini. Pakai kasut, silakan. Tolong angkat kan. Ni kau jaring bawah. Kita betul jelas. Ya, geng. Mayan. Makan dalam. Makan dalam. Jelas tak kat dekat ni? Okey. Okay, geng. Ikan mayan. Ciao. Dah berdarah-darah. Tengok besar mana? Besar ni. Aduh, besar. Ni. Nampak geng, Fahmi dapat mayan lagi. Aja ni kan aku main macam gini juga ni gang. Kecil-kecil lah yang makan. Ada. Tahu ada tak? Tak ada. Tak ada. La ilaha illallah. Dah usai. Mantap. Sekali nak kena nampak yang makan. Ni gambar sikit. Aduh. Pegang. Geng. Macam mana nak kira ni? Bagi dia 1, 2, 3. Aduh hai. Macam mana ni? Besar-besar tu yang makan? Ui. Dapat lagi. Hari ni kita kerjakan dia je lah Mi. Aku tukar lah kejap lagi. Ui, makan dalam terus lah. Nampak geng? Angkat Mi, tengok. Nampak tak? Mayan. Mayan lagi ni. Cilik. Geram-geram kan aku casting ni kan. Tukar main casting. Hari ni saya punya tugas hari ni merakam je. Dia dapat 2 ekor tadi tu. Cakap lah kecilnya. Hari ni kita tengok, kita buat konten hari ni, tengok Fahmi lah. Macam mana nanti kalau korang datang sini, selain daripada joran biasa ni, joran karau ni, korang boleh main pool juga macam Fahmi ni. Okey, umpan dia ni Fahmi pakai dedak je. Pellet. Pellet 928. 928 dengan apa? Dengan campuran sikit minyak ke. Campur minyak udang ke. Tapi sebenarnya ni kalau ada anak udang lagi laku ni sebenarnya.
Syok juga tengok-tengok ni. Budak-budak pun boleh buat macam ni, mancing. Budak-budak boleh bawa anak-anak lah macam ni. Macam budak baru belajar kan. Saya besok anak saya yang bongsu kalau dia habis UPKK saya akan datang bawa sendiri. Tadi pagi jumpa kena menghadap cikgu kan. UPKK trial UPKK tadi. Ada 1B. 1B. Ya lain alhamdulillah. Boleh lah cukup-cukup makan. So kita buat konten hari ni nak tunjukkan pakai pole. Lagi satu kita ada Abang Iqmal kat sini. Ada meronda. Jadi ada dalam komen sebelum ni ramai tanya, bang saya dah datang dah tapi saya patah balik sebab saya tak jumpa kaunter bayar. So kat sini korang datang mancing dulu. Nanti Abang Iqmal ni dia akan ronda tau. Dia akan ronda, korang bayar dekat Abang Iqmal ni RM20 sebatang joran. Lepas tu korang mancing lah sampai lebam. Cash boleh, QR boleh. Digalakkan QR. QR kat mana nak ni? QR macam mana? Kita akan datang lah. Datang hari dan tu kita QR. tampal lah, dah koyak lah kertas tu. Ya dulu kita orang first time pun dulu pakai kita akan ronda. Pakai QR. Saya ada ataupun staff saya. Kalau saya cuti, staff saya akan ronda. Okey, dengar tu So mancing je dulu. Mancing dulu, Jangan datang confuse, mancing. Jangan segan. Semi special. Sebab saya dapati dalam konten yang lepas pun ada beberapa orang subscriber saya yang datang. Ada last sebelum tu bang yang brother Chinese tu. Tu pun dia datang kan. Dia kata datang, udah datang. Oi Abang Misai datang. So tak apa, ini tempat yang santai. Cuma biasanya kat sini panas, tapi sebab hari ni hujan, korang boleh datang buat payung lah kalau musim panas. Okey, saya tunjuk Nampak tu ramai. Kalau boleh nampak Okey, kita sambung mancing. Tak ada, okey dah. Wah, tengok. Tengok. Ada yang kenal. Tengok geng, ada lagi kenal Abang Misai yang datang sini. Kuat perkara. Sekarang ni kita conquer lah malam ni. Geng, barulah kena geng, yang ada saya sikit. Tarik macam apa. Nah. Biasalah, time-time aku tak ready, tak buka kamera, dia makan. Tiga sekali kena. Tak, ni aku pakai mata kecil yang betul-betul tajam Sebelah sud. Bayangkan mancing tilapia yang saiz kilo tu. So saya dekat Jiman. Pakai mata kaki 7. Kecil lah? Kecil? Bapak kecil. Ni sampai. Okey. Sebelum dia pancur. 928 je. 928 campur. Kejap lagi campur gaul sikit dengan air, letak minyak udang. Tu resepi rahsia Fahmi kat sini. Aduh, besar ni geng, besar ni geng. Macam mana mana tak habis umpan. Tergedik. Aduh, kena mata ni. Minta maaf lah anak ikan. Nak kena rasuah baru nak makan ni. Tenat ni. Ni sekarang ni orang tengok kau bukakan mata kali, ada yang komen. Manja sangat. Manja sangat ni, tak buka ikan sendiri. Aku mancing bekas ikan pun tak bawa. Ada. Pam. Kena lagi. Kena umpan power lah. Bekas ikan kat sana geng. Jadi Fahmi tukang buka ikan lah.
Umpan Fahmi power ni. Tapi itulah ikannya kecil-kecil, saiz perkasam. Umpan habis dah Mi? Lagi? Larap betul. Larap makan. Bismillah. Tengok ni. Mantap, besar gila ikan. Tengok geng. Hilang mata. Aduh, ay, sedih hilang mata. Aku tadi macam tu juga kena lepas balik. Jadi abuan ni lah, abuan PB. Tahu. Patut signboard tu. Signboard tu buang. Jelaga mancing. Di dalam mancing tu buang. Orang pun takut. Oh, akunya ni loose. Right. Oh, ini masuk. Oh, lucu dia. Macam river. Oh. Nah, dia reverse. Ini lain macam ni. Oh, kasar ni. Kena yang kasar, dia main jauh. Cuba geng. Kena yang kasar. Aduh, tengok besar mana. Dah ilah besar ni ya. Macam mana? Aduh. Ini teruk sangat. Dah kelapa dia nak juga. Makan juga ni. Laju juga ni. Ke nak kena nak diapakan ni? Nak dilihatkan lagi ke apa? Geng, kita ni mencuba geng. Kita pakai dedak kelapa pula ni. Pun laju juga. Tapi itulah ikannya kecil-kecil. Terbang-terbang ikannya. Geng, tengok geng, ikan bilis geng. Ikan bilis je makan. Aduh, lemah lagi ni. Bukanlah bermaksud kat sini tak ada ikan besar, ada. Tapi nampaknya ikan kecil yang bedal dulu. Ikan banyak tapi korang takkan bosan lah mancing kat sini. Makan. Kau makan dia. Kau tak diam. Habis. Laju makan. Laju makan geng. Ini penat bagi makan ni sebenarnya. Bukan penat tarik ikan, penat bagi makan. Anak ikan bilis. Makan saiz yang kita nak. Ambil dah umpan kejap sangat. Kau berapa dah jam? 6.2 ni. Alamak. Dah time out dah ni. Aku takut jam lah. Oh. Yalah, aku dah lah. Aku rekod kau. Mana yang besar-besar? Okey lah geng. Sekarang dah pukul 6 lebih dah. Saya kena beransur pulang dulu sebelum bini marah. Okey, jom tengok hasil Fahmi hari ni. Saya adalah beberapa ekor, 2-3 ekor. Ni ikan lampai, ekor merah kecil-kecil. Hari ni hasil semua kecil-kecil. Adalah seekor 2 yang besar. Lepas tu ada mayan ikan mayan ciklit. Rasa tadi kalau campur semua yang kita buang-buang balik tadi banyak juga.
Tapi sebab semua kecil-kecil, kita buang balik lah. Semua saya ikan bilis geng. Okey lah geng, terima kasih sudi menonton video kali ni. InsyaAllah jumpa lagi dalam next content. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.